Tabiat orang kaya-kaya ialah kumpul harta. Mereka puas bila harta bertambah. Mereka beli dan terus tambah harta. Kekayaan mereka makin lama makin bertambah. Tapi ia berbeza dengan orang kebanyakan. Tabiat orang kebanyakan ialah berbelanja dan tambah hutang semaksimum yang boleh. Orang kebanyakan rasa puas bila berbelanja. Walaupun pendek kata, semuanya dah ada. Ada kereta yang masih elok dan berfungsi dengan baik pun nak ditukar baru. Tak pernah rasa cukup dengan apa yang ada. Bila buat pelaburan, mereka mungkin lebih bijak daripada orang kaya. Tapi bila dah melabur, mereka dah siap-siap fikir, ke manakah duit untung tu nanti nak dibelanjakan. Jadi untunglah sebanyak mana sekalipun, kekayaan mereka akhirnya bocor juga. Jadi untuk kaya sebenarnya tuan-puan, kita tak perlu secerdik roket saintis. Tapi cukuplah dengan memperbetulkan tabiat kita tentang keuangan macam tabiat orang-orang kaya. Jadi salah satu cara untuk pupuk tabiat orang kaya ialah mula jadikan emas sebagai salah satu simpanan jangka panjang. Jadi berdasarkan pengalaman, walaupun harga emas naik banyak sekalipun, mereka sayang nak jual. Emas berikan kesan emosi mendalam kepada penyimpannya. Dia sangat berbeza dengan menyimpan duit kertas. Jadi nak ikut tabiat orang-orang kaya, boleh isi detail di borang Said Abiru. Bermula dengan simpanan emas serendah RM100. InsyaAllah saya bantu anda sebaiknya.